Assalamualaikum. Selamat petang semua, apa khabar? Ni saya nak tunjukkan pokok durian saya. Okey. Kenapa pokok durian seelok-eloknya kalau kita tanam memang dia perlu disiram hari-hari ni ya, contoh dia. Daunnya gugur. Sekarang ni musim panas. Lepas tu dia kena siram hari-hari. Sebab kalau tak siram hari-hari, dia mudah hilang daun dia. Dan pokok durian yang ini sudah bermula. Dia dah gugur daun. Semua ada kesan dia. Jadi sebenarnya yang selalu kalau kata tanam pokok durian ni gagal adalah sistem penyiraman lah. Memang kalau seelok-eloknya buat fertigasi lah. Buat tanaman fertigasi. Okay. Saya nak tunjuk lagi pokok di belakang sana ya. Mungkin ada sahabat-sahabat cakap memanglah ada pokok tu dah panas kan. Tapi tak. Kalau kita ni pun dia tetap jadi macam itu. Yang ini tempat terlindung dan bawah dia ada daun. Still lembap. Bila lembap dia tak ada efek lah. Ini pokok yang dah kita repair itu. Untuk teritip, alhamdulillah dah keluar daun yang baru, dah cantik. Teritip hari tu pakai apa? Pakai furadan ke kemfuran ke whatever lah. Bubuh je banyak-banyak. Apa saja yang ada kat situ habis. Okey, yang ini pokok yang ketiga kita. Tengok kesan kalau tak disiram. Maknanya kita semata-mata mengharapkan air hujan kan. Tengok. Panas. Musim hujan hari tu cantik. Semua daun cantik, segar lah. Tapi sekarang ni dah bermula. Sempat ni dah seminggu. Seminggu tak hujan pun dah memberi kesan kepada pokok durian ni. Yang ini belum lagi. Tapi kalau lambat lagi memang akan berlaku macam tu juga. Tengok tanah kering. Kelemahan tempat tanah berpasir, penyiraman mesti berkala. Tengok. Ini dari montong kita. Siapa sahabat-sahabat yang baru saja tahu tentang tanaman durian, lepas tu bila tanam dekat kebun tapi tak tunggu, tanam tinggal, memang takkan berjaya. Mustahil. Dan ini baru je saya repair. Yang ini saya nak bagi tahu ya sahabat ya. Dah tua dah pokok ni. Sebelum ni video ni pun korang pernah tengok video ni. Dia naik, dia mati, dia naik, dia mati. So sekarang ni puncanya adalah air lah. Air dan juga racun dekat sebelah sana. Tapi sekarang ni bila saya jaga, seminggu sekali saya balik, saya akan basahkan terus tempat ni. Untuk qualify saya seminggu lagi. Tu state dah ready, air dah ready. Sebab kawasan ni saya tak buat sistem pipe untuk fertigasi. Belum lagi lah pokok setakat dalam 6 pokok ni. Lagipun keluarga saya pun ada dekat sini. Dan saya pun balik kampung ni pun seminggu sekali. Jadi tak ada masalah. Saya boleh basahkan tempat tu. Yang ini pokok kita udang merah Udang merah ni pun dah lama dah ni. Ini pun saya tak ada apalah, cari pokok untuk konten je lah. So kita tanam hari tu dia dah cantik kat tepi ni. Jadi benda ni nanti saya akan cantum ni dekat sini. Yang mana jadi, yang tak jadi saya akan ambil anak pokok tu nanti. Kita buat macam sistem kaki ganda lah besok. Jadi saya akan sanding terus dekat dahannya nanti. Sanding kat dahannya terus. Saya tak pakai lah induk yang ini. Itu je cara je besok. Jadi sistem fertigasi ni sangat penting lah. Untuk tanaman durian paling penting air lah. Air. Macam ni KO terus. KO terus. Ini Musang Queen ataupun Teka. Okey, sekarang ni apa yang saya perlu buat?
Kalau katakan tempat tu korang tinggal macam kawasan rumah saya ni tinggal Jadi seminggu sekali kena balik kau basahkan ni. Paling tidak ni 3 baldi satu tu. Satu baldi biarkan, dia dah meresap nanti satu baldi lagi biarkan, dan satu baldi lagi. Termasuklah pokok ni dan juga duri pokok montong. Kita akan buat macam tu. Sebab kawasan ni tak ada fertigasi. Memang problem. Pokok besar tu pun masih gagal untuk ambil air kat bawah. Aduh. Alright, tu je. Assalamualaikum semua. Penjelasan saya inilah impact dia. Kalau nampak kesan kurang air macam ni daun dia kuning-kuning dan dia akan luruh. Dia tahu daun luruh je. Ni pun dah banyak luruh bawah dah. Dia start luruh tu, Alright. Assalamualaikum. Selamat petang. Bye bye.